Assalamualaikum dan juga salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, bagi mereka ataupun siapa sahaja yang minat ataupun suka untuk libatkan diri mereka dengan alam semula jadi, sama ada aktiviti berkemping ataupun hiking dan sebagainya lah. Jadi kita perlu siapkan diri kita dengan pelbagai pengetahuan dan juga peralatan. Bukan sahaja kemahiran survival yang perlu ada bersama dengan kita. Sebab bagi aku kalau setakat ada kemahiran survival untuk kita hidup dengan hutan, itu sudah semestinya tidak mencukupi. Sebab hutan adalah satu dunia yang sangat-sangat lasak. Jadi, kita kena siapkan diri kita dengan peralatan-peralatan daripada luar yang boleh kita guna pakai dalam hutan. Bila mana berlakunya perkara-perkara yang menyebabkan kita tersungkur dalam dunia yang sangat-sangat terdesak lagi mendesak. Pengetahuan survival yang kita ada itu hanyalah backup sampingan untuk diri kita. Kalau berlakunya apa-apa, jadi kita dah tahu dah apa nak buat. Tapi yang paling penting, masuk hutan kita bawa dulu peralatan daripada luar. Apa yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah chest bag. Di mana chest bag ni aku beli di Shopee dan aku telah ubah bentuknya daripada chest bag biasa kepada bentuk chest bag tactical. Yang mana terdapat banyak pouches yang telah ditambahkan. Dan chest bag ni juga merupakan salah satu item yang sangat penting bagi aku apabila aku mula masuk melangkah ke dalam hutan. Pasal ini adalah survival kit aku sendiri yang mana dalam ni terdapat pelbagai peralatan yang semestinya boleh diguna pakai dalam hutan dalam tujuan survival, terutamanya apabila kita sesat dalam hutan. Dan chest bag ni pun aku namakan sebagai poket Doraemon sebab pakai di hadapan. Bila mana pakai di hadapan dan banyak peralatan mudah diambil, jadi sesuailah dengan nama dia, aku namakan sebagai poket Doraemon. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian berminat untuk dapatkan chest bag ni, boleh search di Shopee. Aku tak ada letak link sebab chest bag ni ada banyak design. Korang boleh pilih link yang korang suka, cari chest bag macam ni, kemudian tambah pouches macam ni, kemudian boleh loading dengan pelbagai peralatan yang kita boleh guna pakai dalam hutan untuk tujuan survival ataupun untuk tujuan menyenangkan diri kita dalam hutan. Andai kata berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, sebagai contoh sesat dalam hutan. Chest bag ni bila mana diangkat, beratnya adalah 2 kilo lebih. Bila mana dah di loading dengan pelbagai peralatan yang mana tuan-tuan dan puan tengok macam ni, 2 kilo lebih. Dan ini adalah ketebalan chest bag yang aku pakai ni. Nanti aku akan keluarkan setiap peralatan yang ada dalam beg ni dan apa kegunaan peralatan ni dalam tujuan survival hutan. Sekarang dah nampak kan berapa banyak peralatan yang aku loading, yang aku letakkan dalam chest bag aku ni yang aku namakan sebagai poket Doraemon. Di mana semua peralatan ni adalah peralatan yang boleh diguna pakai dalam tujuan survival kalau kita sesat ataupun terdesak dalam hutan. Memang banyak peralatan-peralatan di dalam beg aku. Sebab bila mana bermain dengan hutan, seperti mana yang telah aku katakan tadi, kita buat persiapan awal. Jangan berharap kepada pengetahuan survival yang kita ada semata-mata. Yang pertama, apa yang ada pada beg aku ni adalah pisau lah. Kenapa pisau? Kenapa aku tunjukkan pisau dulu dalam hutan ni? Ini ladang sawit, bukan hutan. Tapi kenapa aku tunjukkan pisau dulu? Sebab dalam hutan ni, kita nak hidup dalam hutan, pisau ni adalah ibarat kad kredit kita dalam hutan. Kalau kita pergi bandar, kita nak beli tu beli ni, kita kena bawa kad bank. Dalam hutan, kau nak hidup, kau kena ada pisau ataupun parang. Kalau tak ada benda ni, kau dalam masalah besar. Jadi bawa pisau bila mana kita masuk hutan. Jangan malas. Jangan rasa kita hebat sangat kan. Pasal apa? Hutan kalau kau tak ada pisau memang cukup-cukup memeritkan. Kalau kau sesat dalam hutan, kau dengan pisau parang tajam pun tak ada apa yang patut, macam mana kau nak merintis? Cuba jawab dekat ruangan komen. Satu lagi, bila mana sebut tentang pisau, aku ada ini dia. Ini adalah folding knife daripada Gerber. Di mana folding knife ni dia ada pisau. Kemudian dia ada pula gergaji. Mana nak buka ni? Hilang pula dia bila nak buka. Ini dia. Dia ada gergaji. Yang ni guna untuk kita ketatkan skru dan sebagainya lah. Kemudian ada benda bulat ni. Ini dia. Ada pula pita belakang ni. Tapi bagi aku yang paling penting, pisau dan juga gergaji. Kenapa? Pisau ni dah tentulah kita nak meraut ke dan sebagainya. Gergaji ni untuk pula kita memotong. Untuk main hutan, kita kena ada juga benda-benda macam ni. Sebab, walaupun kita tak guna sekalipun, buat persediaan. Bila mana sebut tentang pisau je, jadi bermakna dalam kita punya survival chest bag kita tu, kena ada
Ini dia. Ini adalah batu asah. Batu asah kau kena ada. Kau tak payah nak sibuk-sibuk tiru cara Mak Saleh tu kan. Acah-acah konten. Pisau asah kat batu. Tak tajam pun. Aku dah buat dah. Bohong semua tu. Jadi standby lah batu asah ni. Ini dipanggil diamond sharpener. Engkau kena ada dalam beg engkau. Supaya bila mana apa-apa dalam hutan. Pisau kot mana pun kita belilah original ke. Cap ayam ke. Cukup time tumpul. Bila mana dah tumpul asah. Ini guna batu asah dalam hutan. Okey, aku sediakan 2 batu asah aku. Ini tak mahal mana pun. Harga dalam 20 lebih satu ni. Ada harga yang belas-belas. Tapi apa yang kita bayar itulah yang kita dapat. Kita bayar murah. Mungkinlah kurang sikit kualitinya. Kita bayar mahal lebih sikit. Lebihlah kualitinya. Seterusnya. Dalam survival kit kita. Tak kisahlah kau nak buat macam mana bentuk kau punya survival kit pun. Kau kena ada ni. Ini dipanggil whistle. Kenapa ada whistle? Sebab dalam hutan ni kita penat. Bila mana penat kita bergerak, contohlah kita sesat, kita meredah belantara, kita merintis, memang cukup-cukup memenatkan. Kadang-kadang bila mana operasi menyelamat dijalankan, kita pula dah terlampau penat. Bila mana orang panggil kita mungkin lagi dah tak mampu dah nak jawab. Jadi, bawa whistle. Sebetulnya whistle aku letakkan betul-betul dekat bahagian luar yang ada pada poket Doraemon ni. Bila mana kita sesat dalam hutan, kita penat sangat, nak bercakap pun dah tak mampu. Jadi, bila mana dengar je suara kita dipanggil, terus tiup whistle. Nampak tak? Tarik terus tiup. Ini guna whistle. Whistle dalam hutan jangan takut. Tidak ada seekor pun haiwan hutan yang boleh tiru suara whistle. Whistle kena standby. Letak kat luar macam ni. Apa-apa jadi senang. Tarik terus tiup. Okey, yang seterusnya. Bila mana kita nak masuk hutan, kita nak main dengan hutan, bawa ni lampu. Lampu jangan lupa. Jangan tertinggal. Pasal apa? Dalam hutan ni lampu cukup-cukup penting. Terutamanya bila mana malam hari. Pasal dalam hutan, kita takkan nampak dah batuk pada waktu malam kan. Jangan berharap pada lampu handset. Nak beli lampu ni, jangan kau beli lampu yang pelik-pelik. Yang konon-konon ada jual kat Shopee tu, yang bateri kecil-kecil, lampu kecemasan, pembohong semua tu. Beli je lampu macam ni. Ini brand Workers FC12C. Ini pula brand Sofin. Yang ni tak nak pakai ni. Ini Sofin SC33. Memang tak nak pakai. Sekejap aku buka. Tunjuk macam mana bentuk lampu ni. Pasal kita nak main hutan, barang-barang gini, engkau kena titik beratkan. Sebab anda kata kalau berlaku apa-apa dalam hutan, dengan keadaan kau lampu pun tak ada, memang hidup kau akan jadi susah dalam hutan tu. Dan lampu pula jangan bawa satu, kena bawa lebih. Kenapa bawa lebih? Sebab yang selebihnya adalah standby. Sebab ini adalah peralatan elektronik yang mana dicipta oleh tangan manusia. Kalau kita tak bawa standby lebih, anda kata kita bawa satu lampu saja, tiba-tiba yang ni rosak, kita dah tak ada lampu lain. Jadi itu akan berikan kita satu masalah yang sangat besar dalam hutan. Okey, ini adalah Sofin SC33. Tak pernah dipakai. Untuk lampu, aku ada 5 lampu. Cuma yang aku tunjukkan ada 3 lah. Lagi 2 ada kat rumah. Itu biasanya aku akan pakai dekat pinggang aku sendiri. Ini lampu ni kena ada. Type dekat Shopee ada jual. Sofin SC33. Harga dalam RM111, RM120 macam tu lah. Jadi bila mana sebut tentang lampu, bateri pun kena ada lebih lah bateri. Bateri aku ada cukup banyak. Ada lagi bateri yang aku tak tunjukkan. Tapi ini cukup lah untuk contoh saja. Memang bateri ada banyak. Sebab kita main hutan, bateri kena ada lebih. Lampu pun kena ada lebih untuk tujuan standby. Bateri, lebihkan bateri. Sebab apa? Kalau satu bateri saja, nanti masalah besar. Sebab hutan ni kita bergerak dalam hutan, ada part-part tu dia agak suram. Jadi kita perlukan lampu suluh untuk kita menyuluh dalam kegelapan hutan. Sama ada siang suram ataupun gelap malam hutan. Seterusnya, apa yang kita patut ada adalah, kalau korang tengok apa yang ada pada chest bag aku ni, ini adalah alat untuk menyalakan api. Di mana lighter saja bukan 1, bukan 2. 3, 4, 5, 6, 7. 7 lighter aku standby. Kemudian ada pula fire starter. Yang mana ferro rod kan. Okey, ferro rod ni pun aku standby. Ini ferro rod. Ini adalah magnesium rod. Aku standby dalam beg aku ni. Ini adalah putik kapas. Yang mana putik kapas ni akan digunakan untuk kita nyalakan api dalam hutan. Tapi putik kapas ni, dia kapas bulat-bulat yang medik pakai tu. Aku dah rendam dalam minyak safir ataupun zaitun. Packing macam ni, letak dalam beg untuk tujuan terdesak. Bila mana terdesak dalam hutan, ambil terus pakai. Cara guna dia mudah je. Contohlah kan. Ambil putik kapas ni. Aku dah tunjukkan dalam pelajaran video yang sebelum. Yang mana aku meredah belantara secara seorang dan aku bermalam dalam hutan secara solo. Ini adalah guna dia. Inilah yang aku pakai. Ambil ferro rod ni, fire starter ni. Kemudian kita pun sparkkan dia. Bila mana spark, api akan menyala. Dalam hutan ni kita kena buat pelbagai persediaan. Macam barang-barang nak nyalakan api.
kena utamakan, kena pentingkan. Sebab dalam hutan kadang-kadang walaupun kita tahu bagaimana untuk kita survival, bagaimana teknik ataupun cara untuk kita nyalakan api dalam hutan, tapi kadang-kadang kau mungkin tak akan berjaya. Sebab apa? Dia tak sama tahu antara teori dan juga praktikal. Sebab dalam hutan ni dipanggil praktikal. Sebab hutan kita ni suhu tak tentu. Ada masa lembap, ada masa hujan, ada masa kering. Kalau kering tak apalah, kita mudah untuk menyalakan api. Tapi bila mana suhu lembap, semuanya basah belaka, habuk apa yang benda yang kita nak semuanya basah. Jadi kadang-kadang kau terpaksa daripada ikhtiar hidup pergi ke bertahan hidup. Bertahan hidup ni dia lebih perit daripada ikhtiar hidup. Jadi buat persiapan apa ada dalam beg ni. Bila mana nak pakai, contoh katalah dalam hutan nanti basah semua peralatan kan. Basah semua unsur-unsur yang kita nak nyalakan api daripada unsur alam. Tapi sekurang-kurangnya bila mana kita ada peralatan macam ni, api masih lagi boleh dinyalakan. Bagaimana? Walaupun kayu tu basah, ada caranya. Nanti aku akan kongsikan dalam pelajaran survival video akan datang. Ingat, masuk hutan buat persediaan. Jangan rasa kita hebat. Bila mana kita rasa kita hebat, itu yang kita tumbang. Okey, yang seterusnya sebagai persediaan untuk kita masuk hutan. Ini lebih kepada senjata pertahanan diri kita dalam hutan. Kita tak boleh nak berharap pada pisau ataupun parang saja yang kita bawa. Kita kena ada juga unsur-unsur lain. Di mana dalam beg aku ni aku mengadaptasikan paper spray. Paper spray ni aku akan gunakan untuk sebagai persiapan untuk menghadapi serangan dan juga ancaman daripada haiwan buas macam beruang kan, beruang, harimau kumbang dan sebagainya lah. Sebab paper spray ni kalau kena setakat ni tidak ada lagi haiwan yang mampu bertahan dengan paper spray ni. Tapi paper spray kalau korang beli, jangan pula kau gatal tangan letak dalam beg kau yang biasa-biasa kau merayap pergi bandar. Salah, tak boleh. Jadi gunakan ataupun bawa paper spray ni untuk tujuan yang tepat. Bila mana kau merayap kat bandar bawa bukan-bukan letak dalam beg kau kan, beg letak itulah ada gincu dan sebagainya, duduk dekat bandar besar pula, salah, tak boleh. Ini adalah kegunaan paper spray. Ada dua paper spray aku yang aku sediakan dalam beg aku ni. Ini memang semuanya untuk survival belaka, lebih kepada pertahanan diri dalam hutan. Brand NATO. Kalau kau nak lagi piau, ambil yang Safe Pro. Safe Pro lagi piau. Yang ni pun dah cukup piau dah daripada dah ni. Ini kalau kena ni berlari dalam hutan. Barang seterusnya yang kau mesti ada. Yang kau mesti ada dalam beg kau. Benda ni aku pernah tekankan, pernah tegaskan dalam beg, dalam siri-siri yang sebelum. Sampai terviral video aku memang pasal kompas ni. Kompas engkau kena ada kompas. Engkau kena ada kompas. Engkau jangan main dengan hutan. Kalau kompas tak ada, kau jangan sembang lebat dengan hutan. Silap bulan kau tak keluar nanti. Ada jugalah komen-komen yang kata, kami boleh hidup dengan kompas tanpa kompas secara alami. Kepala otak kau berjambul. Sekat hutan ni kau jangan sembang lebat. Hutan tempat kau yang luasnya sekat 5 ekar, 10 ekar boleh kau sembang padu. Tapi kalau kau masuk hutan tebal yang luas, yang beribu-ribu ekar, puluh-puluh ekar, kau jangan sembang kau siapa sekalipun. Masuk channel aku tapi nak sembang lebat. Kita bercakap berdasarkan fakta. Kompas, kalau kau tak ada, engkau sakit dalam hutan. Kompas guna untuk cari arah balik. Kita nak pergi mana-mana, juga guna untuk cari di mana arah kiblat. Dalam beg Doraemon aku ni, ada dua kompas. Brand Canpas. Harga satu dia RM43. Ni pun sama. Kalau korang nak beli, ikutlah. Kau nak beli jenama Canpas ke, Sunto ke, Silva ke, tak ada masalah. Janji boleh pakai. Kompas wajib ada. Jangan masuk hutan tanpa kompas, tanpa kau tahu pengetahuan baca peta. Kalau kau salah arah, memang kau tak boleh balik. Memang kau tak boleh balik. Percayalah cakap aku ni. Benda ni dah berlaku banyak kali dah. Kes-kes macam ni. Dah banyak kali berlaku dalam negara kita. Ambil pelajaran, ambil pengetahuan tentang kompas. Jangan belagak pandai, jangan sombong bodoh. Satu lagi. Bila mana kita rasa kita ni suka masuk hutan, jangan kita mengabaikan benda ni. Ini pun salah satu juga unsur yang penting. Tali. Tali aku ada banyak dalam beg aku ni. Nampak tak tali aku ni? Punya ada banyak tali aku bawa masuk dalam hutan. Untuk tujuan standby. Kau jangan nak berharap nak cari akar dalam hutan tu. Kau nak potong akar, kau nak ketuk-ketuk macam pernah aku buat, baru nak ikat kemah. Lambat. Itu teknik survival. Nombor 2. Teknik yang nombor 1, yang pertama, kita siapkan diri kita dengan pelbagai peralatan yang kita boleh guna pakai dalam hutan di waktu kita sedang terdesak. Tali, beli. Bukan mahal mana pun. Ini adalah tali paracord, saiz 4mm. Panjang adalah 30 meter. Yang ni yang murah ni. Yang ni harga dia dalam RM11 satu gulung. Yang murah pun dah cukup kuat dah. Okey, yang ini adalah tali paracord brand Edwood. Yang ini kalau segulung dalam RM50. Segulung RM50, ada 30 meter, saiz 4mm. Pun sama juga, aku dah pendek-pendekkan dia, potong pada 5 meter setiap satu gulung ni. Banyak tali aku ni. Masuk hutan, tali bawa. Jangan kita rasa kita pandai, kita belagak, tak nak bawa.
Ini yang kita akan dihukum oleh alam. Pasal alam ni bersifat berbicara tanpa kita sadar. Dan alam adalah bersifat bernyawa, hidup siang dan malam. Kita belagak pandai, belagak sombong, kau tunggulah. Kau pasti akan diajar oleh alam secukup rasa. Seperkara penting yang aku nak tekankan kepada korang. Orang zaman sekarang ni adalah bangsa ataupun umat manusia yang tak boleh elak daripada sebarang alat peranti. Korang tahu kan? Aku sendiri pun tak ada alat peranti, kita akan jadi pisang. Pisang dalam hutan, pisang dalam bilik. Jadi bila mana sebut peranti adalah telefon bimbit ataupun smartphone. Jadi untuk masuk hutan, sediakan power bank. Standby dalam beg kau ni. Ini adalah power bank kecemasan aku. Tak pernah diguna pakai. Ini adalah brand Kalarus. 10,000 mAh. Ini dah hampir setahun aku simpan. Pakai pun dulu masih. Ini yang bagi aku ni Makmin. Makmin dapat dia bagi aku. Ini adalah rugged power bank. Harganya dalam 200 lebih kalau korang nak beli. Tapi ini adalah waterproof. Sesuai untuk jadikan alat standby dalam beg kita ni. 10,000 mAh. Bawa. Bukan apa. Nanti kalau kau sesat dalam hutan, hilang arah kan. Okey, buka phone. Nak baca kompas. Sebagaimana yang pernah aku ajarkan dalam. Bukan aku ajar lah. Sebagaimana pernah aku kongsikan dalam video yang sebelum. Tiba-tiba bateri kita dah habis dah. Nak cari lokasi tapi habis bateri. Ni dia power bank. Charge kita punya smartphone. Simpan dalam ni. Power bank ada banyak versi. Ada yang 20,000 mAh. Ada yang macam-macam ada. Ini aku boleh charge 3 kali smartphone aku ni. Kena beli juga. Korang kena ada benda ni, letak dalam ni. Dalam kau punya poket Doraemon. Jangan rasa benda ni adalah tak penting. Nanti kau makan tak habis dalam hutan. Padan muka kau. Yang seterusnya, apa yang wajib ada dalam beg aku ni adalah ini dia. Ini adalah contoh sampel yang aku tunjuk. Ini adalah extra joss. Kenapa extra joss ni aku letakkan dalam beg aku ni? Nampak tak extra joss? Sebab bila mana kita bergerak dalam hutan, cukup memenatkan. Kita akan habis tenaga. Masa itulah otak kita akan terfikir. Nak air Milo, nak air Holik. Jadi kita standby benda-benda gini dalam beg kita ni. Standby. Nanti bila mana kita terdesak dalam hutan, contoh katalah kita sesak dalam hutan kan, kau sembah dalam beg kau ni 20 keping benda ni, 20 bungkus kan. Tapi dalam beg aku ni ada 15 bungkus. Bila mana kita sesat, kita penat, okey, boleh buat air extra joss dalam hutan. Kau tak rugi pun bila mana kau buat persediaan untuk masuk hutan, sebab apa yang kau buat tu akan berbalik pada diri kau sendiri. Kalau kau rasa kau hebat dengan hutan, kau rasa angkuh, kau tak nak buat persediaan, kau mesti ingat. Macam mana aku dah cakap tadi, hutan akan berikan kau pelajaran besar. Pasal apa? Hutan ni dia bersifat bercakap kan. Memang betul macam mana pernah aku cakap dalam video sebelum. Mulut kita takkan bercakap angkuh, takkan bercakap takbur. Tapi perbuatan kita ni bercakap dengan hutan macam mana? Kita rasa tak nak bawa peralatan, kita rasa kita hebat besar kan. Itu yang kita kena. Jadi, standby. Benda-benda gini kau kena ada dalam beg kau. Kalau beg kau besar, boleh letak lagi banyak. Macam aku ni boleh buat dalam 15 sachet sahaja. Salah satu benda penting yang kau mesti ada dalam survival kit kau adalah loceng. Ini adalah loceng ni. Okey, loceng ni kau boleh belilah apa-apa untuk design pun. Yang penting dia bunyi loceng. Kemudian kau kena ada benda ni. Ini adalah light stick. Kenapa aku letakkan benda ni dalam beg aku ni? Okey, loceng akan digunakan pada waktu malam sebagai alam. Maksudnya sebagai parameter alam lah untuk berikan kita kesedaran kalau adanya berlaku pergerakan yang datang ke arah kita dalam hutan. Okey, kenapa loceng? Kenapa ada benda ni pula? Sebab dalam hutan pada waktu malam adalah sangat-sangat gelap. Bila mana gelap, kita tak akan nampak dah apa yang ada dekat sekeliling kita. Walaupun terdapat unsur bunyi. Jadi kita support dengan light stick. Ikat pada loceng, kemudian gantung dekat tali yang kita akan pasang. Bila mana ada pergerakan yang langgar loceng, loceng akan hasilkan bunyi dan kita akan nampak di mana ada pergerakan yang datang ke arah kita sebab cahaya. Light stick akan hasilkan cahaya pada waktu malam. Jadi kita akan nampak arah mana yang ada pergerakan yang cuba datang ke arah kita. Kemudian kita akan buat persediaan untuk kita menghadapi sebarang kemungkinan dan juga ancaman dalam hutan. Jadi sediakanlah benda-benda macam ni dalam survival kit korang. Jangan pula korang letak bahan letupan. Kan, letak bahan letupan nanti kalau dapat tangkap kau makan tak habis. Padan muka kau. Seterusnya, apa yang patut ada dalam survival kit kita adalah cermin. Okey, guna cermin ni bukannya kau nak menyemat dalam hutan. Dalam hutan ni tak ada masalah kau nak menyemat. Kau nak rasa kau lawa. Kau nak pasang kau handsome. Tak perlukan semua tu. Pasal hutan bukanlah tempat orang yang syok sendiri. Kalau kau nak syok sendiri, pergi KL. Okey, cermin guna dalam hutan adalah sebagai satu tanda untuk SOS survival. Maksudnya kalau kita sesat dalam hutan, sebelum ni aku ada tunjukkan bagaimana untuk kita buat bonfire, tapi aku faham pasal apa, bila mana kau bergerak dalam hutan dalam keadaan kau sesat, cukup memenatkan. Kadang-kadang kita mungkin tak lagi mampu untuk buat pelajaran survival yang pernah kita belajar.
Jadi gunakan teknik asas yang paling mudah. Cermin. Bawa cermin, bila mana kita jumpa tempat yang lapang, kita letakkan. Letak, tapi tempat tu kena lapang lah. Jangan pula tempat tu ada pokok belah atas tu, memang tak nampak lah nanti. Bila mana letak dekat tempat yang lapang, nanti kalau ada penyelamat yang datang daripada arah udara, mereka dapat kesan pantulan cahaya matahari daripada darat. Sebabkan cermin yang kita bawa. Jadi sediakan 2 cermin dalam kita punya poket Doraemon. Kemudian spit kuku. Spit kuku kau kena ada. Pasal apa? Spit kuku ni bila mana kita bergerak dalam hutan, kuku kaki panjang, nanti kau akan jadi rasa sakit pada ujung kaki kau. Jadi kau nak bergerak pun nanti kau susah. Itu yang pertama lah. Yang kedua pula, guna spit kuku ni untuk kita potong kuku kita dalam hutan. Takkanlah kita dalam hutan tu kita dah lah sesat. Kebersihan diri pun tak nak jaga. Eloklah tu kita berkawan dengan hantu dalam hutan. Pasal apa? Hantu pun sifatnya pengotor. Jadi bila mana kau dengan hantu sama-sama kotor, memang kau takkan keluar lagi pada hutan tu. Pasal apa? Hantu pun cakap, itu kawan kita tu. Tengok kuku dia panjang macam kita. Kita jangan bagi dia peluang untuk keluar pada hutan. Sakit kau nanti. Jadi bawa spit kuku, letak dalam survival kit korang. Yang mana korang namakan poket Nobita pula. Kau nak letak nama poket Nobita ke, poket Doraemon ke, poket Giant ke, engkau punya pasal. Salah satu lagi unsur ataupun item yang patut ada dalam survival kit kita. Garam. Garam penting dalam hutan. Bila mana kita sesat dalam hutan, kita nak makan, kalau ada garam lebih sedap. Sama ada kita jumpa umbut-umbut ke, pisang hutan ke, kita boleh bakar, cicah dengan garam. Cukup menyelerakan. Kemudian ini dia. Ini adalah tali mancing yang mana aku dah siapkan di sini, dan dalam ni terdapat mata kail dan juga jarum. Di mana tali mancing ni boleh juga digunakan sebagai benang untuk kita jahit pakaian kita yang rosak ataupun yang koyak. Juga dalam bersama ini adalah satu kit untuk kita mancing dalam hutan. Bila mana kita sesat dalam hutan, kita ada alat-alat macam ni, insya-Allah kita dalam susah ada senangnya. Okey geng, dah nampak kan apa yang aku letak dalam aku punya poket Doraemon ni. Macam-macam peralatan aku letak. Pasal benda ni memang betul-betul penting bagi aku lah dalam hutan. Sebab aku pun main hutan cara solo kan. Setakat ni tak bawa lagi kawan-kawan. Dan aku belum lagi berniat untuk bawa kawan-kawan. Jadi lebih kepada solo, aktiviti solo kan. Jadi memang aku akan sediakan diri aku ni dengan macam-macam peralatan. Sebagaimana yang aku ungkapkan tadi, walaupun kita tahu pengetahuan survival itu adalah backup nombor 2. Nombor 1, sediakan peralatan penting bagi kita dulu. Sebab apa? Kita tak tahu bagaimana nanti keadaan ataupun nasib kita dalam hutan. Jangan kita rasa kita hebat, kita nak bawa peralatan pada luar. Silap besar. Jangan jadi kaki sembang dalam channel aku ni. Tolonglah. Kalau nak komen boleh. Tapi tolong jangan komen kaki sembang. Pasal kalau kau komen kaki sembang, aku hentam kau terus. Okey, bila mana sebut tadi pasal lampu kan, aku nak cerita. Lampu ni, okey, ini adalah aku letak di luar lah. Bila mana berlakunya apa-apa dalam hutan dalam gelap malam, capai terus suluh. Jadi kat sini aku letakkan satu macam key ni, boleh tarik. Dia ada wire macam ni. Penting semua ni. Dalam hutan ni kita kena bersedia ataupun kita kena buat satu benda tu dalam keadaan yang paling pantas. Paper spray kat sini, tujuannya bila mana kita tengah relax, ada ancaman terus capai, ambil, standby. Paper spray dalam hutan penting sebab dia adalah senjata. Pisau pun sama. Bila mana aku pakai macam ni, bukannya orang kata nak acah-acah Rambo pun tak betul lagi tu. Kita pasal kita kena sedar diri. Kita masuk hutan, kita buat persiapan. Buat kelengkapan yang selayak-layaknya. Pasal kita masuk ke dalam dunia yang sangat berisiko. Kalau korang nak, korang boleh belilah dekat Shopee. Korang boleh search dekat Shopee, chest bag. Jangan pula kau search poket Doraemon, memang tak jumpa lah. Kau search chest bag. Kemudian kau boleh pilih apa design yang kau nak. Dan kau boleh tambah pula pouches macam ni. Ini semua aku tambah belaka ni. Ni pun sama, tambah belaka ni. Asalnya paras ni je. Tambah, jadi macam bag tactical. Okey, setakat ni itu sajalah yang aku nak kongsikan. Lepas ni aku akan kembali semula beraktiviti dalam hutan tebal.